Menu apa malam tu kami makan dan belalak benar makan. Makan kau tapak sekali. Kedai biasa aja, tapi ada laksa Sarawak 3 topping. Follow kami. Jarang dapat nanggal laksa Sarawak 3 topping. Kini tu ada promosi sampai hujung bulan tu je. Kita orang si pergi makan bulan tu, harga akan naik sampai RM18. Mau sih. Apa yang special laksa Sarawak yang kami review malam tu? 3 topping dalam tu nyongkah manok, lepas tu nyongkah ambal, lepas tu ada juga udang, lepas tu ada telur. Yang paling penting kuahnya nang belalak. Jarang kami dapat rasa kuah nyaman macam tu. Hai, kita orang nak pergi sini. Tunggu dulu, ada sikit lagi kami nak review tu. Tok, paling orang suka makan telur padi dengan kulit manok. Cili dengan limau si boleh dipisahkan. Musik bubuh si nyaman. Barulah rasanya melengkapi segala-galanya. Dulu kami si makan telur padi, kini tok kami dah makan telur padi. Kulit manok tu style di Sarawak je nah. Kita orang tahu si kena berbaloi sebab portionnya nang banyak dan kuahnya pun nang belalak. Habis kami makan tu, kami pun belilah aiskrim di siang. Mun kita orang nak datang situ, boleh pergi ke Jalan Hashim Jaafar. Ada nangga simpang 3 nah, tepi simpang 3 aja. Kedai biasa aja bang. Akak-akak cuba tanya mak kita. Mak kita dah makan ke belum? Mun belum, embak ke sia. Di Tambang Cafe. Tok kami madah laksa Sarawak approve. Nang licin kami makan. Kita orang jangan lupa datang situ. Sondai.